Di setiap sudut sekolah ada cerita, ada harapan, ada Malaysia yang sedang dibentuk. Reformasi bermula dengan memahami setiap individu, setiap murid unik dengan kekuatan, minat dan cabaran yang berbeza. Kita beri ruang kepada suara mereka supaya mereka turut membentuk keputusan pembelajaran mereka. Kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti membuka ruang kepada peluang yang baru. Bila semua warga sekolah diperkasa, hasilnya pendidikan lebih bermakna. Persekitaran sekolah yang baik bermula dengan kepimpinan yang memahami. Di sini, kita pupuk budaya inklusif. Semua diterima, semua dihargai. Pembelajaran sentiasa berkembang. Kita beri sokongan yang tepat dan ukur kemajuan. Kurikulum diubah suai untuk kesejahteraan dan kejayaan murid. Inilah reformasi pendidikan. Pendidikan bermakna lahir di sini. Malaysia menyala bermula dari sekolah.